Hello geng, hari ni aku nak test lagi soft plastik ni daripada Sanghook pedal pop Dia didatangkan dengan jig head yang siap ada spinner ni. Depan ni ada spring, memang unik geng. Aku tunjuk yang dah siap pasang Yang ni yang dah siap aku pasang mata kain Korang boleh tengok dia ada blade kat bawah. Dua action Jom kita test. Ni action dia dalam air Korang boleh tengok. Ni action dia. Blade tu main peranan geng. Dia punya blade belakang tu. Ada ketuk tu lucu Uish. Baru nak buat style ikan ketuk tekan rekod tapi tak menjadi. Boleh tahan ke cara ketuk ketuk waduh, keluar lagi drag itu kalau kena tu tercabut lah hang. Ambil kena guys. Haha, menjadi geng teknik ni geng. Orang kata teknik relax dia ketuk, kita rekod dulu, relax dulu, baru kita hook up. SP pada Sanghook hanya lagi. Kalau korang berminat nak dapatkan SP ni, korang boleh check di beg kuning aku. Memang padu. Dapat free jig head geng. Jom kita cari kokok ada lagi yang sudi ambil umpan ni. Kaki haruan, kaki kolam, toman, sebarau, korang boleh beli set macam aku ni. Yang ni aku menggunakan Kasking Royal Legend Pro Jadi kalau korang stres shape baling, bihung ke, backlash ke, korang boleh beli Royal Legend Pro ni daripada Kasking. Yang ni aku dah setting, aku dah buang 3 centrifugal dia. Dia ada 4, aku buang 3. Jadi lagi longkas lah. Kalau untuk pemula ni, aku saran korang pakai je 4 centrifugal dia tu. Kalau korang dah mahir, korang buang 2, tinggal 2. Kalau kata tak balance lagi, korang biar 1 je macam aku. Yang ni memang ultra longkas lah, memang jauh. Baling slow je, berdosuk pergi geng. Check beg kuning nanti geng. Memang padu geng. Kasking Royal Legend Pro. Ambil ni tak ada apa-apa. Strike lagi geng. Strike lagi. Berpusing-pusing ekor. Nasi tak lucu geng, hook up sikit tu. Baru nak rekod lah tadi. Masa dia ketuk tu. Dia dulu lari geng. Aduh. Tak apa, janji strike. Hanya lagi Sanghook punya SP. Padulah Abang Hawk.
Hook, Abang Hook ke Abang Hok. Memang padu lah. Jom kita tengok kok ada lagi yang sudi ambil. SP Abang Sang Hook kita ni. Macam ada tak? Kita kas je lah. Kok boleh ibu dia. Tapi bukan ibu. Ayo, kita target ibu. Tapi lah yang mengetuknya SP Sang Hook. Padu lah SP ni. Hei, gila betul lah. Beg kuning. Cek kalau nak cari SP macam ni. Kalau korang berminat nak dapatkan SP macam aku pakai ni, korang boleh cek di beg kuning aku Sang Hook. Memang padu geng. Bertubi-tubi strike geng. Wih, anak tu. Bukan. Ada barai tu ya, bos dia. Anak you. Sao? Anak tu, bapak sa anak. Sana ibu tu. Wih. Oh. Sorry. Uish. Sorry geng. Ui, tali 15 lebih. Ha. Lebih sekilo tau. Setengah ada. Oh, pisang. Nampak dah anak. Geng, saya geng. Saya sepatu geng. SP daripada Sang Hook. Kau tengok besar mana geng. Sang Hook 8 cm. Mama tewas geng. Saiz dia. Okay. Kau boleh tengok lah. Ui lawa geng. Uish. Lawa. Color dia. Lesson terbesar 2026. Setup yang aku guna, rod daripada ESP Firestone Ray daripada Casking Royal Legend Pro. Tali 15 LB sahaja geng. Nah hasilnya kau tengoklah besar mana ikan ni. Real boleh sumbat dalam mulut Ini saiz anggaran hampir 2 kilo geng. Besar geng. Kau tengok mulut besar mana dia geng. Kepala bapak besar geng. Geng, kalau nak strike haruang strike macam ni geng, pakai umpan ni geng. SP daripada Sang Hook Cek beg kuning aku geng. Padu geng, padu. Husai. Tepuk sikit. Tekan beg kuning. Okay, jom kita layan top water pula. Bosan dah main SP. Jom. Ada kecil. Ui, besarnya bang. Kau pokok sawit seberai. Mendengar ni? Minyak kubah. Ui, lepas mula. Ni. Off record pula dah. Curut. Telan tu geng, mata kain geng. Sawadee gecko.
Kalau korang berminat nak dapatkan satu set macam ni, korang boleh check di beg goreng aku. Murah je kan, tak mahal pun. Dua-dua titanium satu set. Strike yang kelima kita hari ni. Cuba korang tengok. Curut duduk sebelah mama ni. Macam anak ikan ni. Mantap-mantap.